Yakin batu lontaran masuk dalam takungan jamrah. Tuan-tuan ni jamrah contoh lah, contoh. Ni jamrah ni dia ada tiang di tengah-tengah jamrah tu, ada tiang. Ada tiang. Ni jamrah, kita nak lontar dalam jamrah tu. Jangan dilontar pada tiang ini. Tujuan dibuat tiang ni supaya orang sini tak lontar orang sana. Orang sana balas lontar orang sini. Akhirnya masing-masing benjol. Sebab itu Arab Saudi buat tiang untuk mengelakkan berlaku insiden kemalangan, baling membaling. Okey. Jadi yang kita nak lontar ni dalam ni, dalam. Dia paras ni je. Paras ni je. Jadi dalam ni lah kita nak lontar. Kalau kita melontar yang di atas ni, dinding ni, dia melantun. Dia melantun. Maka tidak dikira. Faham? Maka ia tidak dikira. Tapi kita melontar dalam ni, dalam takungan ni, lubang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Melantun pula dia keluar. Maka ia dikira. Dikira. Janji batu masuk. Walaupun dia melantun balik. Setakat tu faham? Tuan-tuan dan muslimin, muslimat dirahmati Allah kan? Mesti melontar dengan gaya melontar. Ni tebing. Serakkan batu. Macam main carrom pula. Sah ataupun tidak? Dia bukan dengan gaya melontar. Melontar mesti dengan gaya melontar. Walaupun dekat. Tuan-tuan, Jamrah Kubra, pangkalnya orang ramai. Padat, crowded. Jemaah Indun, di serombongan datang, melu. Nak melontar. Macam nak pergi perang. Juga dengan negara-negara lain. Bangladesh, Indianya. Bila nampak je jamrah, terus melu, berlari nak apa? Melontar. Kita tenang-tenang. Situ memang kawasan padat, crowded, sesak. Dia besar. Dia macam kapal. Pergi ke hujung. Hujung sekali, orang tak ramai. Biasa orang ramai di sini. Pergi kat sini, pergi dah tak ramai orang. Sangat-sangat dekat. Very close. Sangat dekat. Memang insya-Allah sangat dekat. Tuan-tuan boleh nampak batu tuan-tuan sebiji-sebiji masuk dalam jamrah. Okey? Jangan gopoh sangat. Kalau tuan-tuan kat sini, tuan-tuan tak boleh rapat pada tempat itu. Tuan-tuan akan melontar jauh. Paling tak tahu batu siapa yang masuk. Bila masing-masing menghujani batu ke tempat itu, kita tak tahu mana satu batu kita. Dia mesti yakin batu masuk dalam takungan. Jadi, jalan penyelesaiannya pergi ke depan, orang tak ramai kat sini. Hampiri, kita pun lontar. Bismillahirrahmanirrahim. Rajmani syaitana wa hizbih. Sebut ramai-ramai. Teruskan. Saya dengar syaitan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rajman li syaitani wa hizbih.